alasan apa? Pada pakcik, perceraian ni satu perkara biasa pada pakcik. Jadi apa yang mahkamah telah selesai ni, syukur Alhamdulillah pada pakcik lah. Pada pakcik tak ada menyimpang apa-apa lagi. Dia cara dia, pakcik cara pakcik. Penceraian dalam kalangan artis senior atau pasangan yang berada pada fasa usia emas kini menjadi fenomena yang sering mengejutkan masyarakat. Meskipun ada kalanya usia perkahwinan telah mencecah puluhan tahun, keputusan untuk berpisah seringkali diambil atas alasan-alasan yang telah lama dipendam atau isu-isu kritikal yang tidak lagi dapat dikompromi demi ketenangan hidup di hujung usia. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 kes penceraian yang melibatkan selebriti senior atau veteran. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Liza Abdullah. Tahu tak, kita ni dah berpisah tapi kita sebab kan dah cakap dengan abang, kita berlakon juga seolah kita tak bercerai. Sebab kakak memang tak tahu balik Johor. So raya kat balik sana macam nothing happen. Kakak akan pura-pura macam kita ni masih bahagia padahal dah bercerai. Itulah benda yang kakak terpaksa buat untuk menjaga hati anak-anak. Sebenarnya tak ada siapa pun orang nak berpisah. Tak ada siapa pun. Penceraian pelakon veteran Liza Abdullah pada tahun 2014 pernah mengejutkan industri seni tanah air kerana ia berlaku selepas beliau dan bekas suami, Zulkifli Abdul Rahman, berkongsi hidup selama 26 tahun. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada tahun 1988 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Keputusan untuk berpisah secara baik di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur itu diambil selepas mereka dilaporkan mengalami konflik berpanjangan dan sudah tidak tinggal sebumbung selama beberapa tahun sebelum penceraian difailkan. Walaupun ikatan perkahwinan yang dibina selama lebih 2 dekad itu berakhir, Liza Abdullah menunjukkan kematangan yang tinggi dalam mengendalikan fasa selepas bercerai. Beliau dan bekas suami tetap mengekalkan hubungan baik serta sering meluangkan masa bersama anak-anak, terutamanya ketika sambutan Hari Raya bagi memastikan kebajikan dan emosi keluarga tidak terjejas. Keakraban tersebut berterusan sehingga berita duka menyusul apabila bekas suaminya dilaporkan telah meninggal dunia pada Mei 2025. 5. Arash Muhammad. Berita penceraian pelakon veteran Arash Muhammad mengejutkan ramai apabila bekas isterinya Nur Afidah Wati Muhammad mendedahkan bahawa ikatan perkahwinan yang dibina selama 17 tahun telah pun terlerai. Pendedahan yang dibuat pada Oktober 2025 itu memaklumkan bahawa mereka sebenarnya sudah sah bercerai sejak setahun lalu, namun perkara itu dirahsiakan daripada pengetahuan umum bagi menjaga privasi keluarga. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada tahun 2008 dan akhirnya memilih untuk membawa haluan masing-masing selepas hampir 2 dekad berkongsi hidup bersama. Perkahwinan tersebut tidak dikurniakan cahaya mata. Keputusan untuk mendedahkan status perkahwinan tersebut hanya selepas tahun berlalu adalah bertujuan untuk mengelakkan sebarang fitnah atau salah faham mengenai hubungan mereka pada masa hadapan. Walaupun butiran terperinci mengenai punca perpisahan tidak didedahkan secara terbuka, Nur Afidah Wati menyifatkan ia sebagai takdir yang telah ditentukan oleh Allah dan menegaskan bahawa hubungan mereka kini hanya tinggal kenangan. Kes ini menambah lagi senarai artis senior yang memilih untuk berpisah demi ketenangan diri meskipun usia perkahwinan sudah matang. 4. Andy Lala. Memang benar, saya telah menunaikan permintaan bekas isteri saya. Memang benar, saya telah melafazkan cerai terhadapnya pada 2 hari bulan Ogos 2023 di Masjid Ar-Rahman. Bagi yang tidak mengenali Andy Lala, beliau ialah bapa kepada penyanyi Sheila Amzah. Penceraian penyanyi veteran Andy Lala atau nama sebenarnya Amir Hamzah Saleh menjadi bualan hangat selepas beliau sah berpisah dengan Fauziah Sarman pada tahun 2023. Perpisahan ini menamatkan fasa perkahwinan mereka yang telah dibina selama 34 tahun sejak mendirikan rumah tangga pada tahun 1989. Konflik ini mula dihidu orang ramai apabila bekas isterinya mendedahkan kewujudan orang ketiga sebelum Andy Lala sendiri mengesahkan melalui video di Instagram bahawa beliau telah melafazkan cerai pada Ogos 2023. Isu penceraian ini semakin tular apabila ia turut melibatkan anak-anak mereka, terutamanya penyanyi popular Sheila Amzah. Walaupun sudah lebih 3 dekad hidup bersama, Andy Lala dilaporkan telah berkahwin secara rahsia dengan rakan sekolah anaknya sendiri sebelum kemelut rumah tangga tersebut berakhir di mahkamah. Kes ini sering dijadikan contoh oleh masyarakat mengenai cabaran orang ketiga yang boleh meruntuhkan mahligai yang dibina puluhan tahun serta impaknya terhadap hubungan antara bapa dan anak-anak yang kini dilaporkan renggang. 3. Mak Wan Latah. Bohonglah kata tak ada efek apa-apa ya.
Memang semua orang pandang serong kan. Kenapa ya dia baru kahwin dah bercerai? Kenapa ya Mak Wan tu jahatlah Mak Wan tu. Banyak yang dengar-dengar macam tu. Tapi tolonglah jangan hukum Mak Wan kalau semuanya tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Penceraian pelakon veteran Mak Wan Latah atau Halimatun Saadiah Muhammad Daud pada April 2022 mengejutkan ramai kerana perkahwinan ketiganya itu hanya bertahan selama 3 bulan. Beliau dan bekas suaminya Husin Dollah mendirikan rumah tangga pada 22 Januari 2022 di Pejabat Agama Islam Ipoh. Namun ikatan tersebut terlerai selepas Husin melafazkan cerai talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Pilah. Tempoh perkahwinan yang sangat singkat ini menjadi tular kerana ia berlaku sejurus selepas mereka mengadakan majlis resepsi. Punca penceraian tersebut didakwa berkaitan dengan isu sikap dan akhlak. Menurut laporan M-Star, bekas suaminya mendakwa bahawa Mak Wan tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya sebagai suami dan menyifatkan tempoh perkahwinan tersebut sebagai satu episod hitam. Walaupun Mak Wan sendiri enggan mengulas lanjut demi menjaga aib, Husin secara terbuka menyatakan kekesalannya terhadap tingkah laku pelakon tersebut yang dianggap tidak sepadan dengan imej luaran. 2. Wan Maimunah. Penceraian pelakon veteran Wan Maimunah pada tahun 2015 mencetuskan kejutan besar dalam kalangan peminat kerana mahligai yang dibina bersama pengusaha makanan terkenal iaitu Makpul Simon hanya mampu bertahan selama kurang daripada 2 tahun. Pasangan yang mendirikan rumah tangga pada 14 Disember 2013 di Johor Bahru itu pada asalnya menjadi inspirasi ramai kerana Wan Maimunah kembali menemui jodoh selepas 16 tahun menjanda. Namun, ketiadaan persefahaman yang berpanjangan akhirnya membawa kepada keputusan untuk berpisah secara baik demi menjaga ketenangan jiwa masing-masing di usia emas. Di sebalik berita perpisahan tersebut, timbul dakwaan panas daripada netizen yang mengaitkan punca keretakan itu dengan status beliau sebagai isteri kedua. Meskipun Wan Maimunah tidak pernah mendedahkan secara terperinci mengenai konflik rumah tangganya, spekulasi masyarakat sering menjurus kepada cabaran hidup berpoligami sebagai faktor utama kegagalan perkahwinan singkat itu. Beliau bagaimanapun memilih untuk bersikap tenang dan menyifatkan segalanya sebagai ketentuan Allah sambil menegaskan bahawa fokus utamanya kini adalah untuk menggandakan ibadah serta meneruskan sisa kehidupan dengan lebih berkualiti tanpa perlu mempedulikan kecaman negatif. 1. Azizata. Aku terima nikah Hashimah binti Dalan dengan mas kawinnya RM100 tunai. Penceraian seniman veteran Dato' Azizata dengan isteri kelimanya iaitu Datin Hashimah Dalan pernah menjadi sorotan media apabila beliau mendedahkan mereka sebenarnya telah bercerai selama 9 bulan sebelum berita itu diketahui umum pada tahun 2012. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada Disember 2006, namun perkahwinan tersebut diuji dengan perselisihan faham yang membawa kepada perpisahan. Apa yang mengejutkan dan menyentuh hati peminat adalah keikhlasan Hashimah yang tetap setia menjaga Azizata sepanjang tempoh perceraian tersebut, membuktikan kasih sayang yang mendalam melampaui status perkahwinan. Sikap murni Hashimah yang tidak mengabaikan kebajikan Azizata walaupun sudah tidak lagi bergelar suami isteri akhirnya membawa kepada penyatuan semula. Menurut laporan M-Star, mereka berdua bersepakat untuk rujuk semula pada penghujung tahun 2012 selepas mencapai persefahaman baharu dan menyedari kepentingan kehadiran satu sama lain. Hubungan tersebut kekal harmoni sehingga ke akhir hayat Azizata pada Mei 2014 di mana Hashimah berada di sisi beliau sebagai isteri yang setia sehingga nafas terakhir seniman agung tersebut. Apakah pendapat anda tentang kisah perceraian 6 selebriti senior seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.